Tapi orang perempuan dia macam tu. Dia lain cara fikir lelaki. Itu sebab kita tak akan kenal pasangan kita melainkan dah kahwin dengan dia. Pertama, ad-dinul Islam. Kedua, kita tak akan kenal pasangan kita melainkan dah kahwin dengan dia. Memang betul. Orang perempuan adalah satu-satunya makhluk tak akan bersetuju dengan apa juga yang dicadangkan oleh oleh penaung rumah tangga. Sebab dia orang CEO. Dia orang decide. Abang cadang nak beli rumah. Itu je. Orang lelaki. Abang cadang nak beli rumah. Dia akan kembangkan cadangan itu. Kepada yang lebih spesifik. Termasuklah dapur yang macam mana. Ni macam mana. Ya Allah, menyesal lah aku cadang tadi. Dia. Orang lelaki dia akan fikir apa tau. Rumah tu jarak dia dekat ke tidak. Lepas tu yang penting beli loan boleh lulus ke tak. Itu je. Dia tak fikir lain. Seolah-olah orang lelaki ni memang tak boleh berfikir. Seolah-olah macam tu lah. Sebab malas nak fikir. Orang perempuan, bang, nanti kan rumah ni kan. Rumah ni semi-D tau. Kat tepi. Saya dah tanya dah developer. Dia dah cakap dah matahari dia panas pagi. Petang redup, bang. Jadi kita minum kat sini petang-petang kan. Ya Allah, tengok matahari terbenam. Ya Allah, bang, seronok tau, bang. Seronok, bang. 10 tahun duduk rumah tu tak sekali pun minum kat situ. Tapi imajinasi macam tu. Ni kan kitchen cabinet macam-macamnya. Kemudian abang tolong abang microwave ni tak boleh nak letak-letak dia. Mesti built in. Kau tanya berapa kali dia pakai setahun tanya. Kalau dia panih pun kadang dia panihkan makanan yang dibeli ke kedai mamak tu panihkan beli. Benda ni berlaku pada semua staf-staf kerajaan maupun swasta kecuali TM. Tu kena tahu. Tu kena tahu. Benda ni tak berlaku pada staf TM. Kan? Betul. Orang perempuan memang begitu. Kita kena kenal dia. Betul. Orang perempuan dengan orang lelaki tak sama fikir. Sebelum kahwin memang semua baik. Itu sebab orang tua-tua dulu senang. Tak payah kena-kena benar dah. Minang terima je. Nyah. Orang ni hanya gambar. Dia nak kat kau. Kau nak tak? Ketik-ketik lagi dia ke dapur. Nak lah tu. Ikut mak lah. Orang tak kisah. Macam tu kan. Budak sekarang dia tunjuk ke mak. Mak tengok ni. Okey tak? Ikut kau lah. Terbalik. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah hal tu. Sebab boleh je cadang-cadangan. Tapi orang dulu. Tuan-tuan kena kenal. Bahagia. Sebab start pada malam pertama. Bermula pada malam pertama. Dia berusaha mengenali hati budi masing-masing. Hinggalah ke hari ini. Sebelum kahwin memanglah semuanya indah. Kalau saya jadi bulan, Wak jadi apa? Sentuhlah tangannya. Kalau saya jadi bulan, Wak jadi apa? Cakap. Kalau Wak jadi bulan, dah tentulah saya jadi bintang. Ya Allah, tak sabarnya. Itu ayat orang perempuan. Lentok kepala. Bila dah kahwin, dia tak tanya dah soalan tu. Cuba tanya balik. Kalau cuba tanya balik, cara tanya pun dah lain. Ni nak tanya sikit. Suami kalau kena tanya soalan macam tu, alah matilah aku, apa benda ni tak tanya. Dia orang lelaki. Alah apa hal lah ni, apa benda lah ni, kantoi apa pula ni. Ni nak tanya sikit, kalau saya jadi bulan, Wak jadi apa? Orang lelaki ni dah lah pelupa, dia pun mikir jadi apa. Tak ada jadi apa-apa. Abang dulu janji kata nak jadi bintang. Suami ni dah jadi CEO. Jadi dia pakai logik. Kau pakai otak kau sikit. Kalau aku jadi bintang, kau nak makan apa? Eloklah aku bekerja kat TM ni. Adakah bawa balik duit? Bintang kau nak bagi makan apa? Tak iya pula. Kan? Sebelum kahwin memanglah orang perempuan tu. Sini. Saya kalau boleh kan, nak awak make sure funny tau. Funny. Sebab Nabi pun bergurau dengan anak isterinya. Betul. Mesti funny tau. Suami ni nak beritahu ke orang semua. Orang lelaki memang dilahirkan kelakar. Cuma bila dah kahwin kadang hak dia buat kelakar tu dinafikan. Dia buat lawak. Abang, tak boleh serius ke? Jangan sampai lawak dia diiktiraf oleh orang ketiga. My bosan bunyi. Takutlah aku dah. I tengok you ni kan.
Kelakar mesti wife you gelak hari-hari kan? You cakap. Drama sangat kan? Hakikat dia setakat ni memang you seorang je rasa I kelakar. Ya Allah, kalau I lah dapat suami macam you, I dah tak ada nak cari apa dah. Drama sangat. Mojo aku tak bertanding di FKL tu. Tidak malam tadi menang lah tu kan. Keluar radio pergi tadi kan, siapa menang. Ni tak tahulah. Sayang kan you kalau tak ada orang appreciate you. Mulai hari ni appreciate lawak suami kita. Walau apa pun yang dikatakan kau gelak aja. Ya Allah bang, semenjak kita kahwin bang, inilah paling kelakar sekali tu. Cakap macam tu kan. Kau boleh lah, kau boleh. Memang sebelum kahwin memang kita tak kenal pasangan kita. Mana nak kenal? Sebelum kahwin memang baik semua. Assalamualaikum makcik. Sihat makcik? Ya Allah makcik susah-susah masak lala. Susah-susah masak macam-macam ayam goreng. Makcik rehat lah. Saya tak makan pun tak apa. Saya tengok muka makcik pun saya rasa okey. Kan? Punyalah kan baik dah mati baik betul budak ni. Makcik sedap betul air ni. Basuh tangan tu nak. Habis minum Makcik, Zohor dah masuk belum? Baik betul budak ni. Pukul 10 dah tanya Zohor masuk belum? Ya. Sebelum kahwin, itu sebab siapa yang belum kahwin? Angkat tangan. Perempuan, lelaki yang belum kahwin. Angkat. Nak tengok berapa ramai yang belum kahwin. Lagi itu tak nak tanya. Belum kahwin. Okey, seorang, dua. Ada. Nak bawa bakal suami, bakal isteri. Nak uji dia bawa pergi rumah pak saudara, mak saudara yang anak antara tidur diam. Tu ujian. Jangan bawa pergi rumah mak bapak yang mana baby kecil-kecil lagi. Tak mencabar. Baby. Memang, ya Allah, comelnya budak ni. Yang lelaki pun. You memang suka baby Memang pun. Mana tak silap lah. Pilih you. Yang pak saudara tu. Pak saudara tu dah penat jaga baby kan. Bawa pergi rumah pak saudara, mak saudara yang anak tertidur dia. Masuk di rumah tu berlari anak tu. Zap, panjat. La ilaha illallah. Ni rumah ke zoo ni semua. Dia langgar. Tu ujian dia. Dia langgar je. Bap. Biarlah sikit aja ni. Langgar berdarah sikit aja tak apa. Budak lah. Tak apa. Tisu-tisu tak apa. Biar. Ini tak kena langgar aja. Bap. Baik rumah kau. Dengan ada. Macam tu nak uji. Betul. Memang betul. Kita hanya kena pasangan sebelum kahwin. Selepas kahwin. Sebelum kahwin memang baik. Nak kentut masuk bilik air. Dah kahwin. Mana sempat Tak ada langsung ngadap lagi dah. Mana ada. Siap panggil lagi. Mas ni. Semua mas ni. Kau dengar tak? Sekarang kau dengar. Kau ajar betul. Yang perempuan pun sama. Bawa dulang lalu depan suami. Bab. Sorry. La ilaha illallah. Memang iyo. Yang galak berair mata tu dia pernah buat tu. Saya ni ambil contoh yang senang-senang aja. Sebelum kahwin lain, lepas kahwin lain. Dulu sebelum kahwin, pegang tangan, menitik-nitik peluh. Saya tengok budak muda tu naik motor. Ya Allah, bersilang tangan. Punya rapat, 7 orang dia duduk belakang. Orang perempuan mengambil kesempatan pada lelaki. Lelaki tu bawa motor, dia tidak terdaya menahannya. Orang perempuan tu habis dia rabah. Kejap senia. Yang lelaki tu pula. Sesungguhnya aku redha. Bila dah kahwin, tengok. Mana dah peluk lagi dah. Pegang besi. Jangan kena. Mengirai-ngirai telakung tu masa pergi masjid. Dah macam langsui pun. So kahwin, pegang tangan. Menitik-nitik peluh. Bila jalan sekejap, saya lap, sambung balik. Masa tu jalan, sampai kat motor. Masa tu pimpin tangan tu. Sampai kat motor, tiba-tiba perempuan tu jadi OKU. Tak tahu nak pakai helmet. Tegak je tu. Yang bakal ni, bismillah. Salawat nak pasang helmet. Punya hati-hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Takut terentak kepala otak tu kan.
Zap, okey ke okey. Sarung keletap luka ke tak. Berangkat naik masuk dalam bakul. Bila dah kahwin, orang perempuan bawa barang macam penguin. Sini. Yang suami bawa helmet. Cepatlah sikit. Tolonglah bawa barang. Kali ni sampai kat motor betul-betul OKU. Dah tak boleh, tangan dah penuh. Tolonglah pakai helmet. Pakailah sendiri. Dengan kepayahan ambillah helmet. Helmet yang dulu tidak pernah bertukar sampai sekarang. Span pun dah tak ada. Bila sarung langsung tak nampak. Ya Allah bang, kat mana ni bang? Bang, kat mana bang? Galap bang, galap Yang suami isteri baru angkat kaki, dia dah jalan. Sampai ke rumah, ya Allah mana polis? Sebab naik motor pun dah tak peluk dah. Kita takkan kenal pasangan kita, melainkan dah kahwin dengan dia.